asing mencari makna dalam perjalanan. Di setiap detik jiwa berbisik tentang tabah, tentang harapan. Ada luka, ada sembuh, ada resah, ada teduh. Percayalah, Allah mendengar setiap doa yang kita panjatkan. Allah mengetahui setiap keresahan yang kita sembunyikan. Allah memahami setiap persoalan yang tidak mampu kita luahkan. Dan kadang-kadang jawapan daripada Allah tidak datang dalam bentuk yang kita jangkakan. Ia hadir melalui sebuah pertemuan, melalui sebuah perjalanan, melalui sebuah nasihat. Atau mungkin melalui seorang guru yang Allah hadirkan tepat pada waktunya. Sebagai seorang doktor yang banyak merawat wanita dan memimpin wanita, saya melihat satu perkara yang sangat penting. Apabila hati dipenuhi sangka baik, apabila fikiran dilatih untuk melihat hikmah, apabila jiwa belajar menerima aturan Allah, tubuh mula memberi tindak balas yang lebih baik, lebih positif. Tekanan berkurangan, hormon menjadi lebih stabil dan kesihatan mental menjadi lebih terpelihara. Dan kesihatan bukan hanya tentang tubuh yang sihat, tetapi juga tentang hati yang tenang. Kadang-kadang ketenangan itu bermula dengan satu ayat yang sangat sederhana. Ya Allah, aku reda dengan aturan-Mu. Ibu, Ya sayang. saya sangat penat. Dalam usaha nak membantu orang lain, Ibu, saya juga kadang-kadang mula mencari dan hilang arah, Ibu. Wanita yang berjuang tu bukan bermaksud dia tak letih. Masya Allah. Tapi dia tahu mana tempat dia nak berhenti dan menyandar. Penat itu tanda doktor juga seorang manusia. Jangan pernah berhenti sebab letih. Rehatlah. Seperti sekuntum bunga orkid. Ibu, boleh rehat, Ibu. Tapi, Ibu, kenapa orkid ya, Ibu? Orkid. You, Dr. Linda, orkid. Betul-betul orkid. Why? Because orkid ni adalah satu bunga yang sangat istimewa. Dan orang-orang istimewa je suka kat orkid. Dan ibu tengok orkid ni mahal, eksklusif, cantik, unik. Beauty dia tersendiri. Okay, Bu. Yang faham boleh appreciate orkid. Orkid ni dia tumbuh, dia tak perlukan tanah, akarnya berjuntai, tidak perlukan bumi, tidak perlukan langit, hanya mengharapkan rahmat Allah. Masya Allah. Ya, you're just like an orchid. Masya Allah, Ibu. Yang berkembang sinar, yang tahu je tahu. Terima kasih, Ibu. Ibu yang nampak saya pada ketika itu, Ibu. Ibu yang nampak saya untuk menjadi sebuah kuntum ataupun bunga orkid itu. You are my Terima orchid, kasih, Sami. Ibu. Terus mekar sayangku. Masya Allah. Ibu, saya masih ingat lagi, Ibu, suatu ketika dulu, suatu masa dulu, semasa saya berlari-lari mengejar, mencari Ibu, mencari hikmat nasihat Ibu, mencari kasih sayang Ibu. Ibu hadir dalam hidup saya, Ibu. Ya. Pada Allah ketika itu, mungkin Ibu pun dah lupa. Ibu banyak student, Ibu. Tapi tak hilang daripada memori band saya, Ibu. Bagaimana Ibu memberikan hikmat nasihat yang pada saya terlalu precious. Ibu menyatakan, ambillah cabaran dalam berbisnes. Ambillah cabaran langkah pertama dalam bisnes untuk keluar daripada kepompong sangkar emas yang saya lalui pada ketika itu. Ibu nampak keperitan saya berada dalam sangkar emas. Dan Ibu nampak potensi saya. Mungkin itu yang Ibu nampak. Saya tak tahu, Ibu, masa tu saya tak tahu. Saya tak faham.
Dan ibu yang memberi laluan, memberi advice, memberi semangat, kata, go Dr. Linda, lakukan ini demi sebuah perjuangan. Dan saya ambil cabaran tu ibu untuk membuka satu jenama yang saya panggil Sky Hill. I remember. You showed me even the logo when you started after that Ya, talk. ibu. Alhamdulillah. Allah Logonya yang bermula dengan sekecil-kecil effort usaha, logo itulah saya tunjuk pada ibu untuk ibu memberi sedikit nafas ataupun memberi banyak tunjuk ajar kepada kami itu. Dan bermula di situ ibu, saya bangkit dan terus bangkit untuk pastikan saya tak sia-siakan apa juga pengorbanan ibu kepada kami, kepada Sky Hill khususnya. Justru ibu, Sky Hill sudah berada pada 5 tahun ibu, tahun ke-5 dalam perjuangan kesihatan hormon wanita. Dan ibu terus bantu kami ibu dalam usaha terus membantu lebih ramai wanita di luar sana yang mengalami masalah gangguan hormon itu. InsyaAllah. Terima kasih ibu. Allah. Jangan tinggalkan Sky Hill ibu, dan kami juga akan pastikan ibu insya-Allah diberi kesihatan dan nikmat oleh Allah. Amin. Dalam teruskan perjuangan ibu untuk bantu lebih ramai student seperti kami ini ibu. Amin. InsyaAllah. Terima kasih ibu. Terima kasih sekali lagi. Terus berjaya nak. From the bottom of my heart ibu, ucapan terima kasih sekali lagi daripada kami di Sky Hill. Allahu Akbar. Jutaan terima kasih itu guru saya, guru kami iaitu Ibu Hanin, kerana menerima pelawaan untuk sama-sama menjayakan The Orchid City Bandung. Kita faham ibu sibuk, kita faham ibu penuh jadualnya meneruskan perjuangan ibu. Tapi maaf ibu kalau ada kesilapan ataupun kekurangan dari pihak kami, sekiranya ada yang tak memenuhi ekspektasi ibu, dengan rendah hatinya saya minta maaf dari pihak produksi dan semua tim sebenarnya ibu kan. Tapi saya tahu ibu enjoy. Saya tahu ibu mesti enjoy sangat kita orang. Ibu memang ketawa je kan. So yang best saya dapat tengok ibu santuni family ibu. Ibu happy, saya berjuta happy dan gembira ibu. Tapi Alhamdulillah hari ni hari terakhir syuting before esok kita balik. Esok kita balik. Hari ni Alhamdulillah baru pukul 12 kita dah habis all the scene. Syukur Alhamdulillah. So bagi saya sebagai content director untuk The Orchid Journey ni, saya tak ada pengalaman untuk menjadi pengarah konten ke apa semua sebelum ni. Jadi saya belajar dengan Ems Media, belajar dengan Saddam semua, macam mana nak menguruskan. Alhamdulillah di Bandung ni saya nampak flow-nya lebih baik. Dan yang paling best sebenarnya untuk ibu dan doktor lah, diorang happy untuk datang ke sini syuting dan memberi kerjasama yang sangat baik. Alhamdulillah. Buat kru yang terlibat, kalian memang menceriakan kehidupan saya sebenarnya. Ya, ucapan terima kasih tu terlalu biasa ya untuk kita kata-kata. Ya, kita akan ucapkan terima kasih dan menghargai segala pengorbanan kalian. Tetapi yang paling penting, kalian memanglah insan-insan luar biasa yang hadir dalam hidup saya, yang Allah beri nikmat mewarnai hidup saya dengan wujudnya tercetusnya The Orchid City Bandung. So sekali lagi terima kasih sekali lagi atas komitmen anda. Kalau ada rezeki kita buat lagi The Orchid City seterusnya, musim seterusnya, insya-Allah. Tahun 2019 masa kami memulakan Sky Hill, kami tiada ada harapan yang besar. Hanya untuk Dr. Linda memulakan perniagaan dia sendiri. Tetapi selepas 5 tahun hari ini, saya rasa saya boleh katakan tahniah Dr. Linda dan terima kasih kerana menjemput saya dalam journey membina Empire Sky Hill ni.
Doktor, thank you very much. Bawa saya, bimbing saya, tegur saya. Semangat doktor bagi pada kami, pada saya, pada tim. Tak boleh saya thank you tak cukup. Pengorbanan doktor buat, sacrifice doktor buat untuk semua tim. Kerja kerasnya doktor, pengorbanan yang doktor buat ni tak ada tolak bandingnya. Sekali dan kita nak lebih ramai lagi orang mendapat manfaat daripada apa yang ada Dr. Linda. Ucapan terima kasih saya kepada of course Dr. Linda untuk merealisasikan The Orchid Journey Bandung. Of course kepada ibu, Puan Sarah, Haris, Farah, Haziq, kita ada Nabil, kita ada Ira, semualah anak-anak Aaron and apa semua gitu, Hana. Thank you so much for being part of this family, this journey, kan? Tontonlah. Niatnya tontonlah kerana ikhlas kami untuk bagi kalian input-input ataupun nikmat-nikmat kesihatan dan apa juga mesej yang kita nak bagi dengan menjadi sebab nak mencapai wanita yang sihat, berkejaya, yang produktif ni. Inilah kena tonton. Sebab dia bukan satu perjalanan travelog yang biasa-biasa ataupun yelah orang kata travelog ni biasa sangat ni. Ramai yang tengok travelog, mungkin kita akan samakan dengan travelog yang pernah tonton selama hari ataupun sedia ada. Percayalah, ni yang lebih luar biasa. Kita nak bagi penonton tu sihat apabila melihat apa juga mesej dan Lidah punya guest sampaikan. Kerana nikmat sihat itu adalah milik semua orang. So percayalah, dengan menonton The Orchid Journey episod pertama dan sampai ke episod akhir, saya janji awak takkan boring sebab mak dah buat macam-macam nak. Bila kita bermusafir sekali, alhamdulillah kita jadi satu family, membantu antara satu sama lain. Masa first saya cakap, saya yang bagi brief awal-awal tu, yang saya cakap terus kan, this is not shooting ataupun filem punya production. Kita nak enjoy kat sini, all content biar saya dengan Fazal yang jaga, supaya kita tak nak nampak benda tu terlampau rigid, tak nak nampak benda tu terlampau susah lah untuk semua orang. So untuk doktor, thank you very much. Perjalanan kita alhamdulillah 5 tahun, Allah bagi rezeki banyak sangat. Kita ada perjuangan lebih besar untuk doktor. Saya akan, selagi Allah tetapkan hati, saya akan bersama-sama doktor. Selagi Allah beri kesihatan, beri wisdom kepada saya akan bersama-sama dengan doktor untuk perjuangan ni. Thank you doktor. Special thanks to semua orang yang menjayakan The Orchid Journey. Macam saya cakap tadi, tak ada apa yang saya boleh balas dengan wang ringgit ataupun usaha saya. Saya hanya berharap Allah Subhanahu Wa Taala yang membalas jasa anda semua, kerana itu balasan yang terbaik untuk anda. Terima kasih. Pada hari dah akhir ni, doakan sikit lagi perjalanan kita nak balik ni leganya apabila dah touchdown ke KLIA, insyaAllah. Ada luka, ada sembuh, ada resah, ada teduh. Orchid mekar dalam diam, akar kuat menahan alam. Bangkitlah wahai jiwa, mekarlah seindah orchid di dunia. Dalam tenang ada cahaya, dalam cabaran ada makna. Mudah je kalau kita amalkan sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, kita amalkan kerohanian kita yang sedia ada ni. Contoh solat, berzikir, dia memang menurunkan hormon stres. Mungkin ramai yang macam tak sedar,
teruskan solat, teruskan berzikir, teruskan bermeditasi kan. So dia mendekatkan diri dengan pencipta kita. Dia akan merembeskan satu hormon ketenangan dinama hormon kortisol. Mungkin Dr. Linda dah sebut sama hari ni, tapi terkait dia dengan solat dan zikir, bermeditasi ni, dia akan menurunkan hormon kortisol dan menaikkan hormon serotonin iaitu hormon gembira. Okay? Dan apabila kita terus bersyukur. Ni ramai yang susah nak zahirkan perasaan syukur. Tadi benda first solat kan. Kita lebih tambah syukur. Allah sebut apa, tambah syukur, Allah akan bagi nikmat lagi. Dan kita perlu bersyukur ni, kajian barat kata dia akan rembeskan satu hormon apa tahu? Hormon kasih sayang. Ramai yang mungkin dah sebut hormon oksitosin. Kalau tak pernah dengar dan nak dengar, you all Google je lah. Oksitosin ni satu hormon kasih sayang. Bila kita pegang family, pegang adik-beradik, pegang suami isteri, dia akan rembeskan hormon kasih sayang kan. Jadi kalau kita teruskan tambah nikmat kesyukuran dan terus berdoa, kajian barat juga menyatakan dia akan menjadikan kita lebih tenang dan lebih bertinggi kasih sayang.